Assalamualaikum. Ramai yang rindu saya duduk di kerusi biru, belakang ada pasu bunga, ada paik ayak sebelah kanan. Saya pun rindu sebab saya dari situ mai ke studio yang baru ni. Dah setahun dah saya masuk ke sini, dah setahun. Kerana sekali saya akan ceritalah. Cerita ni mungkin saya akan ulang tiap-tiap tahun sebab benda ni daripada bawah saya mulakan. Saya daripada buat video, buat blog, mula jual aksesori sikit-sikit sampailah jadi macam ni. Alhamdulillah apa yang saya ada sekarang. Untuk anniversary studio Pak Long yang pertama, macam saya dah abang dah, saya akan bagi hadiah. Nombor satu, baju. Untuk baju Burapa Bike Week edisi 2025 ni agak limited lah sebab dia ada saiz double XL 2 helai, satu helai lagi SL. Lengan panjang, lengan pendek saya tak pasti yang tu. Cuma ada 3 helai je. Kemudian saya akan bagi baju Pak Long macam saya duk pakai tu, Pak Long Ejas tu, 3 helai. Ada 2 hadiah misteri. Satu jaket. Kiranya habaq lah kat sini lah. Satu jaket yang saya pakai ride ke Samui baru-baru ni dengan Bro Sani, Zairul, Topik dengan Amirul. Jadi ada satu jaket Yamaha tu saya pakai. Saya akan beli. Untuk hadiah tu mungkin ambil masa sedikit lah sebab saya kena masuk ke Thailand cari baju. Jika tak ada baju design macam tu, saya akan tukar ke jaket yang lain lah. Dan satu lagi hadiah special, baju t-shirt dari Yamaha Thailand. Ok, untuk baju Burapa Bike Week 2025 saya akan letak kod lah, Burapa 2025, saiz double XL. Sebab dia dah ada saiz kan, saiz double XL, nombor telefon, alamat serta nama. Jadi isi sahaja yang tu dan komen di ruang komen. Kiranya 3 yang teratas saya akan pilih lah. Kalau baju Pak Long pun samalah, 3 yang teratas saya akan pilih. Untuk hadiah misteri, siapa yang komen dulu. Contoh dia tengok video, orang pertama tengok video sampai habis, dan dia isi apa maklumat yang saya bagi tu, dia isi dan dia paste di ruang komen. InsyaAllah saya akan hubungi dan hantar baju kemudian lah. Alhamdulillah apa yang saya ada sekarang ni sudah setahun. Tahun lepas saya ada video pendek di TikTok, saya cat, buat sikit-sikit kan, bangunan ni apa semua, sampailah bulan yang betul-betul saya buka di studio ni bulan 12. Bulan 8, bulan 9, bulan 10 saya set up je. 3 bulan saya set up sebab modal saya tak besar macam orang lain kan. Jadi guna apa yang ada saja, buat dan jadi signboard yang belakang tu pun baru tambah je. Sebelum ni kan saya lekat stiker, dah lekang apa semua kan. Tapi terima kasih lah, tak ada siapa pun yang tegak apa tu stiker dah lekang dah apa. Memang saya tabik lah kan. Kot lah ada orang tegak ke apa kan, nak condemn ke apa, tak ada pun kan. Yang depan-depan lah, yang belakang tu biar-biar lah kan. Saya nak cerita sejarah lah cik, sejarah di mana dapat nama Pak Long Scooter Studio. Saya dah berniaga di Shopee sejak 2022. Saya buat YouTube blog ni bulan 10 bulan 10 2019. Saya mula buat blog, mula buat YouTube. Macam-macam video saya buat masa tu kan. Ride lah apalah, last kali baru dapat rentak yang peminat SMAX dan peminat ride. Tak kisahlah kan ride dekat ke jauh kan. Jadi yang tu yang tertarik orang tengok di video Pak Long. Lepas tu untuk video saya yang sebelum-sebelum ni pun saya nak ucap terima kasih kepada Bos Adami, Bos Rudy Performance, Marvin RFRS, Andy Garage. Masa tu depa lah yang banyak duk bantu saya di kiri kanan. Sebab masa tu saya tak ada kedai apa, cuma orang tanya barang ni beli di mana, dan saya roger dekat depa dan depa bagi dekat saya sampai exhaust Acra Thai, Bos Adami post sampai ke Jepun. Masa tu lah kan. Masa tu saya tak ada kedai, Shopee pun saya tak buat. Bila dah ramai duk tanya baru saya bermula. 2022 saya mula
bila saya mula masuk dalam bidang bisnes ni, rupanya susah lah. Dulu duk ingat macam mudah, tak mudah. Jatuh mangkit pun macam-macam lah. Saya ya yang tahu. Kalau cerita pun yang terasa tu saya lah kan, lebih kan. Motor MVX pernah jual, motor S-Max V1 pun pernah jual. Sebab putus modal, yang tu kenangan lah. Bagi saya kenangan lah kan. Pahit manis itu biasa lah kan. Untuk orang pun bernampak. Sekarang ni pun saya masih kedai runcit je, bukan kedai yang besar. Masih kedai runcit. Masih menapak. Barang-barang dalam studio saya pun taklah banyak macam orang-orang lain. Yang barang yang mahal-mahal, yang banyak. Saya baru sikit-sikit lah, insyaAllah saya akan masuk berperingkat lah kan, cara kedai runcit. Okey, untuk baju beberapa baik lah. Di atas ni saya letak untuk saiz dah ada, baju ni dah ada double XL 2 helai dan baju saiz SL 1 helai. Jadi isilah coding yang di atas ni, kemudian paste di ruang komen. Siapa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 teratas lah, saya akan terus post. Cuma isi masukkan ke ruang komen saja, jadi senang. Mula 2022 saya menapak dan masuk ke bidang urus niaga ni lah. Saya mula buka kedai Shopee di rumah. Masa tu tak daftar pun. Bila dah buat sekat jalan, saya bersembang dengan member SSM. Tanya dia, saya buat niaga kecil-kecil kan, guna platform Shopee, perlu daftar tak? Dia kata kena daftar, wajib, walaupun niaga sikit-sikit di rumah apa semua. Dia kata kena. Masa itulah saya bermula potong kotak. Kalau ada orang yang ingat, kalau kata ada gambar lagi, saya akan attach lah. Saya kerja di hospital, bawa balik kotak, potong, buat rak, susun, guna apa yang ada lah masa tu kan. Satu rak tu pun satu item saja masa tu, bertambah sampai satu masa Rudy Performance bagi barang, dan saya buat urusan jual lah. Lepas tu Andy Garage pun ada bagi Bos Marvin RFRS, dia banyak bagi barang untuk saya review. Masa tu dia bayar lah, duit review dia bayar, duit barang asing, duit untuk makan asing. Kalau saya pergi KL ke apa ke, flight, hotel, semua dia payung masa tu kan. Terima kasih kepada Bos Marvin. Lepas tu Bos Charlie, terima kasih juga. Masa dia nak jual produk Profender, dia roger saya, Pak Long mau tak jadi dealer saya, jual Profender. Dan 2 kali jugalah Bos Charlie, Sayan Zing, dia bawa Pak Long dengan geng-geng masa tu lah pergi ke Bangkok, ke kilang Profender apa semua. Terima kasih banyak-banyak. Mula cerita balik lah daripada daftar SSM yang mula. Masa tahun 2022 saya daftar SSM atas nama Taha Empire lah. Lepas tu bila dah masuk ke kedai ni, jadi macam kalau saya guna Taha Empire macam ni syarikat Megah Holding ke apa kan. Jadi macam tak kena kan. Aduh, jadi saya pun terlintas tanya balik dekat member yang SSM tu, kalau saya nak letak nama lain ke apa macam tu. Dia kata kena daftar lain lah. Kemudian saya pun terdapat satu idea, saya nak daftar atas nama kedai ni Pak Long Scooter. Sebab masa saya buat YouTube tu, saya macam-macam nama lah dulu orang panggil kan. Taha lah, Kelembuai lah. Lah kali masa saya buat video, ada seorang Pak Long dengan saya tu macam kembar lah kan, bercerita 2 watak tu. Yang sebenarnya dalam cerita tu memang saya je kan, cuma saya buat 2 watak dalam satu scene. Kemudian lekat Pak Long, dan saya dapat idea daripada situ. Saya nak letak Pak Long Scooter. Mula-mula lah Pak Long Scooter. Bila daftar dekat SSM, dia tak mau, dia nak benda ada macam kedai ataupun apa-apalah di belakang. Pak Long Scooter Garage ataupun Pak Long Scooter Auto Part. Dia nak ada benda belakang. Jadi saya pun terlintas, dapatlah idea
Pak Long Scooter Studio, sebab saya masih buat blog, masih bercerita dalam YouTube. Cuma saya minta maaf, banyak video saya yang saya tak sempat nak buat. Ni baru rasa macam nak mula balik. Harap saya ada semangat untuk buat lagi lah kan. Jadi bila dah dapat idea tu, terus saya daftar. Masa tu pun saya cari sponsor banyak jugalah, cari sponsor untuk orang buat signboard. Jadi saya pun cari sana cari sini, cari susah jugalah kan nak dapat. Bila tak dapat tu, saya pun macam diam dulu kan. Masa tu baru dalam bulan 11 ke bulan 12 dah kan tu. Tiba-tiba bos Wahan daripada Sungai Tani, bos Cho, dia Roger saya. Memang kami untuk berhubung lah kan, sebab saya pun ada jual produk daripada Hypertech. Jadi dia tanya saya, Pak Long, signboard dah ada? Signboard tak ada lagi, baru duk cari. Esok hang pergi cari kedai mana-mana, hang buat. Saya pun jadi macam tergamang Ustaz. Betul ke bos Wahan nak bagi saya ni? Jadi excited balik masa tu kan. Jadi saya terus ke kedai cari 2-3 design apa semua, dan siap lah signboard daripada Hypertech, dan sebelah ni Pak Long Scooter Studio. Di situlah dapat signboard, masuk kedai apa semua kan. Saya betul-betul masuk di kedai ni, studio Pak Long ni bulan 12. Kiranya 1 bulan 12 tu dah start operasi di sini. Yang lain tu saya banyak touch up lah kan, my cat, my buat ni buat tu. Kebanyakan rak-rak yang ada ni, yang macam sebelah kiri ni, rak yang gantung ni, daripada rumah aja. Cuma di sini saya tambah, adalah 2-3 rak tambah, macam rak kaca ni saya tambah lah kan. Tambah. Kalau ada yang tengok video ni yang pernah pi masuk sampai dalam bilik di rumah dulu, dia kata macam ni dah boleh buka kedai lah. Masa tu memanglah saya angan nak buka kedai, nak buka studio. Macam saya dah buat blog di depan Pasu Bunga dengan Pak Ayak tu pun, saya dah kata nak cari satu studio yang ada aircon, yang rasa selesa bila bercerita. Jadi alhamdulillah, apa yang saya impikan sebelum ni tercapai. Cuma nak merangkak tu pelan-pelan lah sikit kan. Saya selit lah kan. Untuk baju Pak Long, saya bagi 3 helai. Di atas ni ada saya letak, isi je lah, isi apa yang saya letak ni sekali dengan coding dia lah kan. Sekali dengan coding dia, isi dan komen di ruang komen. InsyaAllah saya akan post. Untuk hadiah misteri ada lagi 2 lah kan. Satu jaket tu lah, yang tu hadiah utama lah, jaket. Kemudian baju Yamaha Thailand. Untuk baju dengan jaket tu saya mohon masa lah, sebab saya kena ke Thailand, kena masuk ke service center Hatnya Yamaha nya itu, dan beli dah. Mau tak ada, saya beli jenis lain. Tapi jaket, harga dia lebih kurang 140-150 jugalah untuk jaket tu. Nanti saya ke sana pun insyaAllah saya akan buat video. Okey, settle untuk baju berapa dengan baju Pak Long. Sila isi dan paste di ruang komen saja. Jadi masuk lagi ke studio Pak Long. Tahun pertama lah bagi saya, tahun pertama lah. Ni dah masuk bulan 10. Saya bertungkus rumus lah masa tu kan. Nak cari bangunan pun masa tu agak susah jugalah. Bangunan tu tak susah, harga yang kena dengan saya tu payah jugalah nak dapat yang apa yang saya dapat lah ni. Ni pun terima kasih kepada Bos Koyum, Perbadanan Ekonomi Negeri Perlis. Jadi dia bagi agreement apa semua dekat saya dan boleh masuk ke studio Pak Long. Tadi nama dah ada, asal usul dah daripada mula saya potong kotak ya dulu kan. Sedih lah kan, sedih. Potong kotak, susun di rumah apa semua, buat rak daripada satu-satu mula lah, daripada bawah. Sampai sekat jalan pun masih mencari modal. Sampai jual motor MVX mula. Lepas tu jual motor V1 kesayangan lah tu. Sebab motor V1 tu banyak kenangan lah dengan saya. Mula tu saya tak mau jual.
Moto V1 tu memang saya nak pakai dan saya nak tambah V2 saya. Tapi apa akan daya. InsyaAllah lah ada rezeki nanti. Okey, apa lagi nak cerita? Terima kasih juga kepada Bos Albert. Yang ni NZ Carbon ni. NZ Carbon ni Bos Albert, dia selepas saya buka studio ni, dia tengok video-video saya dan dia dapat nombor saya dan dia kontak, Pak Long, saya nak tinggal barang-barang untuk sampel, untuk permulaan dia tinggal apa yang dia bagi dulu lah. Kemudian dia kata kalau saya suka nak order, boleh order dengan dia. Jadi adalah part-part carbon sikit yang saya order dengan dia. Terima kasih Bos Albert daripada NZ Carbon. Terima kasih jugalah pada bos-bos yang saya selalu berurusan kan. Memang ramai lah, sebab saya banyak beli barang bukan secara pukal, bukan secara borong. Kadang-kadang tu ada yang 2 pieces, 3 pieces. Ada setengah tu orang nak order Brembo, jadi saya order je lah kan dekat Bos Adami, MAB Autopart, Sayanzing, kadang-kadang dengan Bos Toya Racing. Yang tu je lah orang nak, jadi saya tolong order. Tengah tu mereka masih support lah Pak Long. Sebab saya masih guna platform Shopee untuk saya pasarkan lah barang-barang yang saya ada. Jatuh bangkit tu biasalah berniaga. Dulu saya duk ingat dalam bidang bisnes ni yang seronok, rupanya tak pening kepala. Orang lain boleh tidur lena, kadang-kadang ada sehari dua tu tak boleh tidur macam orang lain. Kadang fikir flow kurang ke, macam mana ke, tok kurang ke. Jadi macam-macam lah. Saya nak habaq tu pun biarlah macam tu. Kita tunjuk yang hebat-hebat, yang seronok-seronok dah lah. Yang tak seronok tu biarlah kan, pada muka. Kenapa suruh nak buka kedai duk elok-elok buat blog, nak pergi buka kedai, dah jadi macam ni. Terima kasih jugalah kepada orang-orang Singapura ramai yang support Pak Long daripada Singapura. Cuma mungkin Shopee Pak Long tak sampai di Indonesia, dengan Thailand kot mungkin tak buka lah. Tapi Singapura banyak jugalah duk beli dengan Pak Long. Kemudian baru-baru ni ada Bos Sepo Tok Kadi tu, dia mai saja nak jumpa Pak Long. Dia roger saya, Pak Long saya nak pergi Patalong, nak singgah kedai Pak Long saja-saja je nak tengok barang. Kemudian saya cakap dia dah lah nak pergi Hat Nyai, singgahlah SA Racing ke Z-Bike kan, sana barang lagi banyak. Dia kata tak apa, saja nak pergi jumpa Pak Long je, tak ada apa pun. Jadi bila dah mai tu terdekat lah 1-2 barang. Terima kasih kepada Bos Tok Kadi Apple. Malam tu saya nak bawa dia pergi makan ikan bakar, dia tak mau. Kemudian adalah lagi kan daripada Filipin dengan Vietnam kot, adalah barang saya 1-2 tersesat ke sana dari Shopee. Terima kasih lah pada pembeli-pembeli di sana kan. Sebab saya pun kalau tak guna Shopee, saya pun susah juga. Walaupun Shopee tu ambil persen agak tinggi jugalah. Baik lah, yang tu je yang ada. Okey, untuk hadiah istimewa, yang ni saya letak link, hadiah utama lah untuk anniversary pertama kedai Pak Long. Jadi cerita ni mungkin saya akan bercerita tiap-tiap tahun kan, sebab pengalaman tu lah, pengalaman saya. Jatuh bangun saya tu, saya cuma tunjuk dalam video yang seronok-seronok je. Yang tak seronok tu, kita cuma boleh cakap macam ni je lah kan. Terima kasih lah pada semua. Saya cuba nak masuk balik dalam video blogger saya kan, video yang saya duk buat sebelum-sebelum ni. Boleh review motor santai-santai macam saya pun rasa macam seronok lah kan. Kadang-kadang tu saya terasa macam diri tu kedai sangat, halui sangat. Saya duk tengok orang lain duk review motor yang hebat-hebat, knowledge yang agak hebat, jadi saya pun rasa macam malu lah. Sebab saya knowledge taklah berapa sangat, banyak duk bohong je. Jadi bila duk tengok video daripada orang yang hebat-hebat tu, aduh rasa macam aku buat boleh kan. Sama juga yang video saya pergi ke Samui baru-baru ni. Saya ada buat video di Samui tu, saya buat video santai-santai sambil berjalan, bercakap. Tapi bila saya tengok balik untuk edit, jadi macam tak seronok lah. Kalau nak post pun macam tak syok lah.
awak lah aku jadi dah pi ada peluang sana. So video tu duk sembang dengan Amirul, dengan topik apa semua, berurusan dengan Zairul. Jadi saya tak post pun yang tu. Jadi macam suram, bagi saya suram. Kalau saya post pun alah tak seronok lah ni. Sebab dia cuaca di sana tu dia agak panas lah kan. Bila agak panas tu saya jadi macam alah tak mau lah nak post. Lagi bila post macam tak okey ke apa. Tapi insyaAllah untuk video balik daripada Samui balik sampai ke Bukit Kayu Hitam tu ada. InsyaAllah selepas ni saya akan post lah. Saya nak buat balik lah video kan lepas ni. InsyaAllah saya akan masuk balik dalam dunia blogger saya. Ke event-event join lah kan. Banyak dengan public. Dengan public. Sebab saya seorang-seorang. Saya bukan ada geng sangat pun. Buat sedih. Jadi sebab tu kadang-kadang saya bergerak solo je lah kan. Solo saya tu maksud saya berdua lah. Bagi man besar pegang kamera, saya macam sambil pusing. Ataupun event yang dekat-dekat tu mungkin saya pilih kan. Yang jauh tu untuk tahun ni tak dapat rezeki lagi kan. Sebab satu masa dengan kerja hakiki tu tak lepas lagi. Selepas ni insyaAllah lah kot kan boleh cuti kan. Kot bos saya tengok ni dia boleh approve cuti saya ke apa kan. Jadi syok jugalah boleh join dengan event-event macam dekat Maik tu seronok. Bila tengok motor-motor yang lagi hebat apa semua kan. Asal macam nak pi lah. Biar pi lah kan. Cara saya walaupun tak kerti, tak knowledge, tak pandai macam orang lain, tapi kurang-kurang video daripada saya tu untuk kepuasan diri sudahlah kan. Kongsi-kongsi sama kan. Yang tu sajalah kan. Terima kasih lah kepada penonton-penonton Pak Long lah yang tak habis-habis support saya. Saya buat konsep lah kan. Konsep yang saya buat ni tu dia. Baru nak cerita konsep yang saya buat ni. Sebelum ni saya dah dapat idea daripada apa yang saya buat lah kan. Daripada YouTube, orang beli barang dan orang rujuk YouTube saya. Jadi golongan ataupun sasaran yang saya tuju ataupun target lah kan, yang membeli barang dengan saya ni orang yang nak buat sendiri di rumah lah, yang DIY. Dia ada masa lapang, boleh buat sendiri, boleh pasang sendiri. Kemudian dia ada member-member komen yang buat sambil-sambil macam saya duk buat sebelum ni, bawa barang pi kat dia, dia tolong pasang. Golongan macam ni lah yang saya sasarkan ataupun saya target. Bukan orang yang beli barang saya bawa pi kedai besar kan. Jadi tak syok lah. Bagi saya yang tu tak syok lah kan. Orang akan belakang tu tak syok lah. Orang terasa mongut juga lah. Apa ni beli barang kat Pak Long main duk pasang kat aku pula. Jadi kalau boleh tu cuba elak lah itu. Sebab orang kalau kedai-kedai besar ni dia dah ada dah. Barang apa yang saya ada ni dia dah ada. Jadi terus je pergi pasang dekat dia. Saya boleh 1, 2, 3 barang keluar pun okey lah. Alhamdulillah lah. Boleh lepas sewa kedai pun okey lah. Alhamdulillah. Saya pun tak tahulah rezeki ni sampai bila kan. Kalau kata satu hari nanti saya tak ada pun, saya pun terpaksa lah patah balik juga ke rumah ataupun terus tutup ke apa. Tapi doa-doa yang baik lah kan. Okey, yang tu saja lah kot kan untuk video anniversary pertama kedai saya. Daripada saya buat di rumah, potong kotak, boleh masuk ke studio yang bagi saya ni dah istimewa lah bagi saya. Cita-cita saya satu dapur rekaman yang ada aircon. Dah ada. Dulu ni duk buat kerja kan, tepi pasal bunga, ada kepala paip duduk sebelah dinding kanan, atas kompresor. Orang dalam rumah syok orang sejuk, yang kita duduk luar di panas. Tak apalah yang tu kan. Orang kata apa, pengalaman. Saya mula di bawah, bukan yang terus di atas. Daripada satu kotak, satu rak, satu item saja yang saya letak. Mungkin saya share gambar-gambar lama dalam ni kan. Tu kadang-kadang saya duk tengok juga video saya sendiri, saya tengok daripada mana saya mula apa semua kan. Kalau macam video-video pendek tu dekat tok-tok dengan Facebook lah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua
yang sentiasa sokong Pak Long, yang beli barang dengan Pak Long, walaupun setengah orang tu dia tahu barang saya agak mahal daripada orang lain. Orang lain jual RM10, saya jual RM12, RM13, tapi mereka masih support saya untuk saya masih duduk di sini lagi. Terima kasih kepada semua. Saya memang rasa terharu lah ada orang yang selalu sokong saya. Walaupun kadang-kadang tu adik saya duk packing barang tu ada yang silap Allah, tapi orang masih boleh PM saya, tak bagilah komen-komen yang buruk dekat saya. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda semua, saya pun tak duduk di sini. Untuk video kali ni, tengok saya duduk balik di kerusi biru. Kerusi biru ni lah yang saya duduk masa buat video sebelum-sebelum ni. Ada probe di belakang, Forza ke, S-Max ke, kerusi ni. Semua tempat saja berbeza. Yang tu sajalah pengalaman sedikit sebanyak yang saya boleh cerita, cara kalut-kalut cerita kan. Terima kasihlah pada yang tengok. Tak lupa hadiah, InsyaAllah saya akan post secepat mungkin. Cuma untuk baju dan jaket Yamaha Talent, saya mohon masa lah, mungkin sebulan ataupun lebih sikit, sebab saya pun tak tahu lagi plan bila nak ke Hat Nyai untuk saya pergi ke galeri ataupun pusat service center Yamaha Hat Nyai untuk saya dapatkan satu jaket, satu baju. Ikut yang kod tadi, komen di ruang komen, siapa yang paling atas komen dengan kod dan komplit lah, saya akan bagi, InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.